Macam-macam berita buruk tentang public gold dekat luar sana. Jadi saya nak bagi 4 mitos tentang public gold yang perlu korang tahu. Yang pertama, public gold untuk orang kaya je ke? Salah, public gold untuk semua orang. Sebab di public gold kita boleh beli emas serendah RM100. Mitos yang kedua, susah nak jual emas public gold. Ini tak betul. PG menawarkan jaminan beli balik tanpa banyak syarat. Koyak, kemek, bengkok, melengkung, macam mana keadaan pun public gold beli balik dengan harga yang tinggi. Yang ketiga, simpan emas tak berbaloi sebab ada susut nilai. Susut nilai ni berlaku bila kita jual emas segera. Jadi fokus beli emas untuk tempoh masa panjang. Masalah susut nilai, spread, jangan risaulah. Mitos yang keempat, proses dekat public gold ni rumit. Mana ada rumit? Dekat public gold mudah je. Kita buat online semua. Beli online, nak withdraw online, mudah. Dan yang paling penting, kena daftar dengan dealer public gold yang aktif. Kalau ada masalah, kita boleh ada rujukan. Jadi itulah 4 mitos yang biasa kita dengar dekat luar sana. Lepas dah dengar penerangan saya ni, apa lagi? Jom kita mulakan tabungan emas dengan hati yang lapang, terbuka, senang hati. Kepada siapa yang belum lagi ada akaun public gold, jom bersama saya kita daftar akaun secara percuma sahaja. Jom kita menabung emas.